Sekarang sedang membetulkan sejarah. Mereka kata saya nak hapuskan Pulau Pinang. Tuan-tuan, saya bukan gila. Orang Pulau Pinang tu adik-beradik saya pun ramai. Kawan-kawan saya pun duduk situ. Orang Pulau Pinang tak ada salah apa satu pun. Orang Pulau Pinang tu kebetulan dia duduk di wilayah tu. Dia tak ada salah apa. Dia tak tahu apa. Yang bersalah dalam hal sejarah bagaimana Pulau Pinang boleh terlepas daripada Kedah adalah British. Saya nak pergi ke British. Pasal apa hampa perasa British tu hampa? Yang buat salah, yang buat onar, yang buat makar, yang mengamalkan diskriminasi, yang telah menafikan hak Kedah kepada satu wilayah yang sangat strategik di negara ini adalah British. Yang hampa terasa terancam pasal apa? Awak hang British lah? Ataupun hang sebenarnya adalah konco-konco British? Saya rasa yang itu. Tuan-tuan sekalian, ni nak sambung kan nak berhenti? Tidak pernah ditulis dalam teks sejarah di sekolah, di universiti, di majalah-majalah, di buku-buku, di TV, di radio, kita tak pernah keluar betapa sejarah sebenar bangsa Melayu, rakyat negeri Kedah, kerajaan yang tertua, satu-satunya kerajaan yang wujud sebelum tahun 1000 Masihi, yang masih wujud sampai sekarang inilah Kedah Darul Aman. Satu-satunya kerajaan ataupun raja kesultanan yang tidak pernah terputus salah silah dia. Daripada awal sampai sekarang ni, 1000 tahun usia Kesultanan Kedah adalah Kedah Darul Aman. Tak ada negeri lain. Mereka duk banding Kedah ni macam Sulu. Dia kata kalau Kedah tuntut Pulau Pinang, macam mana kalau Sulu pergi tuntut Sabah? Dia kata bila Sulu ada kerajaan? Sulu dah tak wujud dah tuan-tuan. Seperti mana Kedah masih wujud, segar, bugar, gemuk, kemoteng sekarang ni. Sulu tak ada. Perdana Menteri kata pula, kalau Kedah tuntut Pulau Pinang, dibangkitkan perjanjian-perjanjian dulu. Bagaimana kalau Thailand tuntut Kedah? Belah bapa hang. Bila Thailand memiliki Kedah, abang aku. Dokumen mana yang hang rujuk? Hang kata Kedah tu Siam punya. Dokumen mana? Oi, hang Perdana Menteri, oi. Hang cakap lebih kurang. Cakap di parlimen pula tu. Tak ada siapa tegur. Tak ada siapa kata apa kat dia. Tak boleh, tuan-tuan, bahaya. Dalam sejarah yang telah berlaku serangan, peperangan antara Kedah dan Siam 1821, dipanggil Perang Musuh Bisik, berlaku selama 20 tahun sampai 1842. Memang berlaku serangan, penjajahan, tetapi tidak pernah berlaku pemilikan. Penjajahan bukan pemilikan. Malaysia tidak pernah menjadi milik British ketika British menjajah negara ini. Malaysia tidak pernah menjadi milik Jepun ketika Jepun masuk ke negara ini. Kedah tidak pernah menjadi milik Siam apabila Siam menyerang pada tahun 1821. Hang Perdana Menteri awak hang bodoh. Dah tak kata bodoh, nak kata apa?